sayur pun ada sayur gaut Wah, sayur yang menggautkan. ada sayur yang menggautkan, iaitu sayur yang tinggi protein. Brokoli, brokoli, tomato, cendawan, ni semua yang tinggi purin. Dia tinggi purin, tinggilah uric acid dia. Kenapa orang gaut kena ambil magnesium? Okay. So magnesium ni, dari segi gaut, magnesium ni sebenarnya dia ada efek diuretics. Dia melancarkan kencing, kita kencing. Jadi bila kita lawas kencing, uric acid keluar melalui kencing. Oh, boleh? Uric acid boleh keluar melalui kencing. Sebab itulah kalau you jumpa doctors yang kalau you gaut teruk, biasanya doktor akan bagi ubat lawas kencing sekali. Supaya terkencing, dia boleh keluar melalui air kencing. Dan orang perempuan dia susah nak kena gaut sebab uric acid juga ada dalam darah. So bila dia period setiap bulan, keluarlah uric acid tu. Jadi kalau orang perempuan yang masih period, masih kena gaut, maknanya makan terlalu sedap lah. Makan banyak sangat makanan bergaut tu.